Muka surat 34 bahagian tengah. Habislah waktu asar. Masuk waktu asar, habis waktu asar. Habis waktu asar dalam kurungan tu adalah kitab Syekh Daud Fatani, Sulam Al-Mubtadi. Di luar kurungan itu adalah kitab Syekh Muhammad Nur Al-Fatani, Kifayatul Muhtadi. Jadi Fatani sebenarnya daripada perkataan fatanah, dengan makna kebijaksanaan, bukan dengan makna petani, bukan dengan makna petani iaitu pertanian, bukan. Daripada fatani, tak? Yang kita ni tak tahulah, yang kuat semangat Melayu ni tadi, boleh katanya orang Melayu fatani itu siap. Koman betul, tak? Maknanya dia bukan main lagi. Woi, kalau toreh-toreh darah tu keluar Melayu punya, tak? Tapi orang Melayu katanya siap. Restoran siap katanya. Restoran siap. Kalau makanan siap, tahan lagi. Katanya restoran siap. Padahalnya demo tu kadang-kadang kawan kita seorang, maknanya kita kata siapa nama tu, yang restoran dekat Simpang Lawin tu. Orang Fatani yang mengusahakan restoran di Simpang Lawin tu. Siapa nama? Siapa namanya tuan-tuan? Kedai Pak Wan tu. Siapa nama dia tu? Dialah yang menghidupkan surau di Simpang Lawin tu. Dia kadang-kadang dia jadi imam. Yang kamu kata dia siap apa sih? Tapi semangat Melayu, songkok lampau dia tinggi. Mana harapkan songkok je dah, pun tak basuh. Ada orang basuh songkok? Itu maaf lu ada orang basuh songkok. Ada? Kau ada cicak tak? Kau ada cicak berak? Ceklah sikit. Ini haram. Tak? Haram, tak? Gempur, jadi maknanya di situ, ya Allah, tak? Bagaimana dia menghidupkan surau di, maknanya di Simpang Lawin tu ada satu surau Kona tu. Dia azan kadang-kadang dia jadi imam katanya kan. Orang Fatani kita, orang Islam, orang-orang situ mana? Ada orang Melayu tak? Tapi itulah apa? Jadi dengan sebab itulah bagi saya Fatani ni sangat berjasa. Mereka sangat berjasa dari sudut ilmu, bahkan mengembangkan sayap ilmunya ke Kelantan. Dan kemudian kita di sini pun sebenarnya tidak lepas daripada pengaruh mereka, dengan Ijuk selamanya, dengan kita kata Sungai Petainya, dengan maknanya Greeknya, dengan banyak pengaruh Fatani ni ada. Ada pengaruh Fatani di tempat kita ni. Jadi habis waktu asar katanya, kata pengarang kita, dan bagi asar itu, jadi habis waktu asar tu dekat mana? Iaitu hingga masuk matahari, hingga sempurna masuknya, maka habislah waktu asar. Ini nak baca ni bukan senang. Kitab Jawi ni tuan-tuan, saya ni pun tak ada biasa sangat kitab Jawi dia. Terus kita Arab je dulu. Saya dulu terus kita Arab. Tak ada pula ngaji pondok pun. Tak dapat ngaji pondok pun kemarin, tak? Jadi maknanya yang tahu kita Arab. Kemudian bila nak mengajar kitab Jawi ni pun susahlah. Tapi kita cubalah apa yang boleh, tak? Sebab ini khazanah kita. Ini khazanah kita. Jadi katanya hingga saya patah ke belakang sikit supaya ada jalinan, tak? Jalinannya ialah hingga masuk matahari, masuk terbenam lah situ. Hingga sempurna masuk, mana terbenam. Dalam bahasa Arab dipanggil ghurub. Lawannya syuruq dengan qaf. Atau kalender tu dia urumi, ditulisnya syuruk. Ditulisnya syuruk. Syuruk lain pak. Syuruk itu daripada syirik. Pada muka. Tak? Syuruk dengan K, kaf, daripada syirik. Oh sudah. Bukan syuruk. Syuruq ataupun isyraq, ataupun isyraq. Jadi dalam bahasa Arab terbenam ni ialah syuruq. Yang terbenam ini ialah ghurub. Lawannya syuruq. Jadi waqtil ghurub iaitu habis terbenam, sempurna terbenamnya, habislah waktu asar. Ain sadra, asar. Ain sadra ni daripada perkataan ain sadra ni macam mana nak sebut
dia daripada perahan. Asar ni perahan, maknanya habis diperah segala tenaga. Itu asar. Ya, asar itu habis dah. Kelantan kata habis reng, habis reng dah. Habis reng ni maknanya dah tak larat dah, dah erat dah. Dah erat dah, habis reng. Jadi dah diperah. Ni bahasa Arab ni reng lain, bahasa Arab pula dah. Bahasa Kelantan ni tak, reng lain, rang lain. Habis itu ra, ada ra tu lain. Ada ra tu lain. Ini reng, reng. Tak erti. Jadi maknanya dah diperah habis. Itu asar. Asar memang dah diperah habis segala peluh. Itulah yang dikatakan waktu asar. Ya tak? Nak punch out lah. Nak punch out. Dan bagi asar itu 7 waktu, yang mana bila kita nak sembahyang itu kita nak cari waktu yang mana? Afdal ke? Jawaz ke? Ya tak? Ataupun nak cari waktu darurah ke? Waktu hurmah ke? Jadi dia ada 7 pembahagian. Ya Allah. Dia bukan apa tuan-tuan, di situ menggambarkan bahawa ulama-ulama dahulu ni mengurus masa, mengurus ilmu, mendetailkan sampai ke tahap itulah. Kita harus menghargai usaha mereka. Kita ni nak baca kitab mereka pun tak dan, tak usah kata nak nulis macam mereka. Tiba-tiba kita nak merendahkan demo sampai boleh bahagi 7, ya tak? Bagi 7 waktu asar itu. Pertama waktu fadilah. Ini biasalah. Macam juga Zuhur, ada waktu fadilah. Yang makna waktu fadilah itu waktu yang paling baik, paling mulia, untuk maknanya kita sembahyang masa itu, iaitu bermula pada awal waktu sampailah boleh maknanya ambil air sembahyang, sampailah boleh sembahyang sunat qabliyah, sembahyang wajib, sembahyang sunat ba'diyah, kemudian sampai boleh berwirid, kemudian sampailah boleh sesuap 2 makan. Itulah waktu fadilah. Sesuap 2 makan, tamam ke apa ke, itulah dia waktu yang dikatakan waktu fadilah. Mungkin kita boleh kata lebih kurang dalam 20 minit ataupun 30 minit pertama kan, ataupun 20 minit pertama itu adalah waktu fadilah. Sempat ambil semayang, sempat semayang sunat qabliyah, sempat solat wajib, sempat sunat ba'diyah, sempat doa wirid, dan sempat makan 1-2 suap. Itulah dia waktu fadilah. Mungkin kita kata the first 20 minutes. Ya tak? Maknanya 20 minit yang pertama itu waktu yang paling baik, waktu yang dikatakan sebagai fadilah. Yang kedua ialah waktu ikhtiar. Selepas daripada itu, iaitu waktu fadilah campur, maknanya kita kata start daripada, maknanya kita kata awal tu dia tinggalkan waktu fadilah, kemudian dia masuk waktu ikhtiar. Ikhtiar ni waktu yang dia boleh memilih, dia masih boleh memilih, bukan darurah. Dia ada waktu darurah. Waktu darurah tu kita dah tak boleh pilih, dah terdesak sangat dah. Ikhtiar ni kita boleh, tak apalah katanya, relax lah dulu, apa gaduhkan, kata dia. Macam isyak lah kan, isyak, relax dulu, apa gaduhkan, itu dipanggil ikhtiari. Ada maknanya kita kata boleh memilih, elektif, elektif begitu. Iaitu waktu fadilah hingga jadi bayang-bayang sesuatu 2 kali seumpamanya. Jadi kalau pen itu tadi, barangkali kita kata pen itu 6 inci dia kata. Mak panjang pennya. Tak apalah, panjanglah 6 inci pun. Tiba-tiba sudah jadi 12 inci. Tak termasuklah, tak termasuklah kita kata bayang-bayang daripada rambang matahari, ya tak? Yang mana matahari itu mengiring, ya tak? Dan waktu harus habis di situ. Itulah waktu maknanya kita kata ikhtiari. Maknanya option yang ada ataupun elektifnya ialah kamu boleh pilih, tapi kamu telah meninggalkan waktu yang fadilah, saudara telah meninggalkan waktu yang mulia, saudara telah memilih waktu yang sebenarnya bukanlah mulia tetapi sah. Sah. Iaitu waktu yang kiranya pilihan lah tu, waktu yang dikatakan waktu pilihan, ya tak? Kalau kita katalah dalam gradingnya kita ada A, dia ambil B, ya tak? Kita ada A, dia ambil B. Dan kemudian waktu harus yang C,
Ya, yang C. Dengan ketiadaan karahah, tiada yang makruh. Ketiadaan karahah tu maknanya tidaklah sampai makruh lagi, iaitu hingga kuning-kuning matahari. Matahari tu dah mula terbenam, nampak dah ke kuning-kuning. Bayang pun kalau pen tadi daripada 6 inci dah jadi 12 inci dan melampauinya, kemudian dah mula ke kuning-kuning matahari, ya, hampir-hampirlah untuk tenggelam. Jadi waktu itu waktu yang masih harus untuk solat. Cuma kenapa sebut karahah tu? Karahah tu maknanya makruh kalau kita saja pilih waktu itu. Kalau kita saja pilih waktu itu, maka makruh. Kenapa? Ada orang agama Shinto suka semayang time itu. Ya, agama Shinto ni agama menyembah matahari. Dia sukalah semayang masa itu, masa matahari terbit, masa matahari terbenam. Jadi dia suka masa itu sujud ke matahari. Agama apa? Shinto, ya. Jadi apa dia dikatakan karahah itu? Dengan ketiadaan karahah tu maksudnya iaitu dia kalau dia sengaja pilih masa itu sah, tapi makruh, benci, Tuhan tak suka. Sah, tapi Tuhan tak suka. Tapi yang ini bukan dia sengaja, dia tak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, tiadalah karahah tu, ya, tiadalah karahah. Cuma dia sembahyang di waktu yang diharuskan lagi sembahyang, dibenarkan lagi sembahyang. Lagi sekali saya ulang, ya, kalau dia sengaja pilih masa itu sah, tapi karahah, makruh. Kenapa? Dia seakan menyamai agama Shinto. Kalau bukan jenis dia biasa kopi tu, kebetulan hari tu je yang dia semayang lambat, sebab dia takut, kan. Takut apa? Dia takut peti undi tu nak ditutup, nak disil. Sekarang dibiarkan tutup, tak tentu ada pula khotel lain masuk, ya tak? Udahlah khotel lain tahu dari mana datangnya, menyebabkan khotel-khotel yang di dalam tu tertanya-tanya, kan? Khotel-khotel yang di dalam tanya, dia ni siapa? Kalau ikutnya bukan masuk ke bulan kita. Aku tengok apa Bangla. Okay. Aku tengok apa Bangla, kan? Ini cerita hikayat, maknanya kotak undi. Dia ada hikayat kotak undi, ya. Demo dalam tu berkelahi, kan? Kamu macam mana boleh masuk? Kau suka aku lah. Hidup kamu umur kan ke dah 200. Atau kamu tu macam mana boleh masuk? Mengapa? Tak cukup 21 dah masuk sini. Ya Allah, ini hikayat kotak undi tu. Hikayat kotak undi, kan? Maknanya udah dia berkelahi dalam tu, ya tak? Udah dia berkelahi dalam tu. Aku rasa tak kenal kamu. Kamu duduk mana? Jadi UPU aku UPU Padempang, kan? Katanya Padempang situ lah, kan? Atau kamu duduk batu mana? Aku tak ada, Atau macam mana kamu boleh masuk sini? Itu lepasnya kamu tak pandai, katanya, kan? Itu lepasnya tiba-tiba, ya tak? Tiba-tiba orang Kemuning Estate masuk dalam kotak undi UPU Padempang. Udah kelahi. Nyebok kamu, ya? Nyebok. Ini ceritanya. Jadi balik cerita hikayat kotak undi ni tadi, pasalnya dia tak bagilah ada benda lain masuk dalam kotak undi tu. Lalu dia pun semayang lambat. Walaupun masa itu matahari dah ke kuning-kuning sikit, tidaklah makruh. Pasal dia nak pastikan jangan ada maknanya masuk, ya tak? Masuk ada maknanya kita kata kotak-kotak undi yang bukan-bukan dalam tu, ya. Dia nak pastikan yang memang layak masuk saja, ya tak? Itu dia semayang lambat tu. Maka yang itu tidaklah makruh, ya. Ini tidaklah makruh, ya. Jadi yang makruh ni saja dipilih time itu je, dah jadi menjadi hobi dia sembahyang time matahari ke kuning-kuning. Sah tapi makruh, ya. Sah tapi makruh. Jadi itu dikatakan waktu harus dengan ketiadaan karahah, iaitu hingga kuning matahari. Dan waktu harus serta karahah, iaitu hingga meninggal
Meninggal ya. Hingga meninggal ke meninggi. Meninggal lagi daripada waktu. Meninggal lagi daripada waktu tu berbaki lah tu. Meninggal lagi tu makna berbaki lah tu. Allah susah juga ya. Meninggal lagi daripada waktu maknanya berbaki daripada waktu kadar masa yang lulus padanya sembahyang fardu. Habis je terus habis orang bang. Ya tak? Maknanya dia ambil yang wajib je. Ya tak? Tak ada dah. Sunat-sunat hai'ah tu tak ada dah. Habis dilanggarnya. Ya tak? Sunat-sunat hai'ah tu dilanggar dah, tak ada dah. Dia ambil yang fardu je. Selesai. Tapi lepas tu orang pun bang. Inilah yang dikatakan waktu harus tetapi berserta dengan karahah. Waktu darurah ni yang keberapa ni? Yang ke-6. Ya. Waktu darurah ni yang terdesak, iaitu pada akhir waktu sekira-kira hilang sesuatu yang menegahkan sembahyang. Ya, sekira-kira hilang sesuatu yang menegahkan sembahyang. Dia bukanlah sengaja lambat, tapi ada yang menghalang dia, menegah dia. Entah macam mana, maknanya kita kata dia barangkali tertidur. Ya, tertidur. Jaga-jaga tu, ya Allah, matahari dah nak terbenam. Ni mungkin kenapa dia pergi luar negeri. Jadi pertukaran masa tu dia tak adapt, dia tak boleh nak menyesuaikan diri dengan pertukaran masa. Dia duduk lama di Australia ke kan, jadi datang ke Malaysia, ataupun dia di Mekah lama betul datang ke Malaysia, menyebabkan dia ada lagi mame nak tidur tu kan, time tidur tu kan. Jadi bangun-bangun untuk orang gerak dia sembahyang asar dalam keadaan sudah terdesak sangat dah time masa, dah masuk maghrib dah. Jadi dikata di situ waktu darurah, iaitu pada akhir waktu sekira-kira hilang suatu yang menegahkan sembahyang. Iaitu tadi tertegah sembahyang pasal dia dah pensan, dia dah tertidur, dah nyenyok senyenyoknya. Ya tak? Jadi tiba-tiba dah hilang dah, dia dah hilang nyenyok tu, hilanglah yang menegahkan dia sembahyang. Padahal yang meninggal lagi daripada waktu takbiratul ihram. Nanti dia. Ya. Iaitu pada akhir waktu sekira-kira hilang suatu yang menegahkan sembahyang. Dan dia dah hilang pengsannya, dah hilang ngantuknya. Padahal yang meninggal lagi, maknanya berbaki lagi daripada waktu kadar takbiratul ihram jua, maka wajib disembahyangkan fardu waktu itu. Kira darurat lah, dah terdesak mana buatnya. Pasal dia mamer kan dengan perkiraan jam. Ya, dia mamer dengan perkiraan jam itu pasal dia tak biasa. Ya, kadang-kadang benda tu boleh berlaku, ya tak? Saya pernah letih sangat. Ya, letih sangat tidur lepas maghrib. Ya, letih sangat balik daripada masjid, lepas tu balik rumah, ni masa di Syria lah, ya, masa di Syria. Tidurlah kejap lepas maghrib tu, mudah-mudahan orang bang isyak sedar. Weh, letak sedar. Lepas tu dengar-dengar orang bang. Saya ingatkan isyak. Rupanya subuh. Subuh azan pertama tu, yang azan pukul 4 pagi tu. Awak pun turun dia nak sembahyang isyak. Apa ni? Gelap je. So senia ya. So senia maknanya kereta-kereta tak ada siapa. Welu betul kan? Kereta tak ada siapa, demo tak jadi sembahyang isyak ke pun. Orang tak ada ya. Itu mana orang nak ada sembahyang azan subuh yang pertama tu, azan subuh pukul 4. Patutlah tak ada orang, ya tak? Jadi kita pun heran, mana pasirnya. Udah kepiu ke pula? Kepiu, orang kampung kata kepiu, kepiu. Kepiu tu curfew, ya tak? Curfew tu perintah berkurung. Tapi orang kampung kata kepiu. Ya Allah. Lampun dok sangat cakap orang putih, ya tak? Itulah kena jajah ni tadi, ya tak? Kena jajah. Tiba-tiba Profesor Kangkung kata tak pernah kena jajah. Komai betul. Dia ni nak jack kan, dia nak jack terlampau sangat jack kan, macam kereta kan. Jack ni tak boleh tinggi sangat, dia punya tinggi jack sampai terbalik kereta tu kan. Udah terbalik kereta kan. Itu dia punya nak jacknya tadi, ya tak? Sampai terbalik kereta, ya. Ya Allah. Kalau ia pun nak membela, ya tak?
nak marah sangat. Isu Mat Indra lah ni. Isu Mat Indra. Udah kata negara tak ni jajah pula dah. Profesor Kangkung ni dah. Kalau you sangat nak marah pada orang yang mengatakan Mat Indra tu, ya tak, pejuang, janganlah sampai maknanya tiba-tiba keluar kenyataan negara tak pernah kena jajah, ya. Terlebih jetnya sampai kereta tu langsung terbalik buatnya, ya. Tu. Udah senyap dah, tak berani, ya tak? Udah senyap, ya tak? Tu berapa kali kena saman kalau saja utusan ni. Dia sebenarnya kalau dah kena saman saja kalau henti ke baca. Apa baca surah apa yang kena saman saja, lepas tu kalau saman kalau maknanya udah kira bayar duit saman je surah apa ni. Kita baca juga buat apa? Ada koman lah, tak boleh dijadikan sandaran. Mengapa? Surah Abah ni namanya utusan saman namanya, ya tak? Utusan kena saman sesaja, ya tak? Kalau lah tu maksudnya udah kena bayar, ya tak? Sebab itulah dia punya apa, antara wartawan kanan, bekas wartawan kanan utusan kata utusan bakal akan bankrupt. Apa? Bayar duit saman je kerja, ya tak? Jadi kita baca pun sesekali udah lah, ya tak? Sesekali udah nak. Maka dikata wajib disembahyangkan fardu waktu itu daripada, dan fardu waktu yang dahulu daripadanya itu, kerana boleh dijamakkan antara dua waktu. Ngapa? Tu dan takbiratul ihram je. Pederah dulu, teruskan juga, ya tak? Terus. Lepas tu kan semayang pula lagi satu. Ini dipanggil jamak apa ni? Jamak suwari. Suwari ni gambarannya jamak, syar'inya tidak. Syar'inya tidak jamak, tapi dia panggil jamak suwari. Suwari ni maknanya bentuk je jamak, tapi hakikatnya bukan jamak. Suat lah, suat, surah. Ini kadang-kadang ada dalam kitab-kitab lama lah. Jamak suwari ni ada dalam kitab lama. Jadi kita pun pening apa man jamak suwari. Rupanya bentuk je jamak, tapi bukan jamak. Pasal dia bukan musafir, dia mukim, mustautin, bukan musafir. Itu dah apa jamak je. Itu dipanggil jamak suwari. Sod, ya, sod. Ya, suwari maknanya surahnya, gambarannya, tasawurnya macam jamak, tapi hakikatnya dia tidak jamak. Ngapa? Itu dia bukannya musafir, ya tak? Jadi di kapuh, Kelantan kata kapuh deh. Kapuh sekali dengan hak semaya hak dulu dengan hak datang ni. Hak mendatang, ya. Dijamakkan antara dua waktu itu pada ketika jamak dan waktu uzur, dan iaitu waktu zuhur bagi mereka yang menjamak, ia akan sebagai jamak takdim. Mudah rupa jamak takdim, ya tak? Mudah rupa jamak takdim. Masuk waktu maghrib daripadanya, yakni daripada sempurna jatuh matahari. Yang ini orang-orang tua ada cara masing-masing lah. Hasil daripada kita kata kebiasaan, tajribah kandang, maknanya ayam balik kandang. Tapi ini ayam kampung, ayam air condition ni tak boleh pakai. Ayam KFC rata kan. Ayam ni lain. Ini kita ambil ayam kampung ni yang reti balik reban. Yang balik reban ni tak. Kemudian bulu roma, tengok ada ke nampak ke jauh, ya. Ini cara-cara orang lama-lama lah, ya. Kalau cara kitab, dia ada cara dia, ya. Dia ada caranya tersendiri. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat situ, iaitu apa nama tadi, waktu maghrib.